hadis yang ke-77. Kita terus baca kepada terjemahan sebab matan Arab dia tu panjang kan. Jadi kita terus kepada terjemahan. Hadis ni yang meriwayatkan kepada kita ni adalah seorang tabi'in yang ditulis kat sini ni Ibnu Ad-Dailami. Sebenarnya nama betul dia adalah Abdullah bin Fairuz bin Ad-Dailami. Tu nama penuh dia lah. Jadi Ibnu Dailami ni merujuk kepada Abdullah bin Fairuz bin Ad-Dailami. Tapi Fairuz tu sendiri itu adalah sahabat kan? Cuma yang cerita kat kita ni adalah tabi'in kan? Tabi'in namanya Abdullah, anak pada sahabat lah. Fairuz Ad-Dailami ni sahabat Nabi, asal orang Farsi yang masuk Islam. Masuk Islam ni dekat-dekat dah dengan kewafatan Nabi SAW. Dan Nabi SAW wafat 11 Hijriah, dia masuk Islam ni 10 Hijriah. Maksudnya sempat dengan Nabi SAW ni tak sampai setahun sebenarnya. Pada zaman dahulu, pusat ataupun tamadun dunia ni ada dua yang besar. Yang pertama Rom, yang kedua adalah Farsi. Syria, Palestin, Jordan, Lebanon. Pada zaman tu, yang tu bawah penguasaan Rom pada masa tu. Tapi ada satu lagi kuasa besarnya adalah Farsi, dan Farsi ni antara kawasan jajahan mereka ni adalah Yaman. Kat Yaman tu dia ada seorang gubernur kan? Gubernur tu masuk Islam. Dia kuasa besarnya adalah Farsi. Jadi bila Farsi ni antar gubernur, orang Farsi duduk kat situ, duduk kat Yaman lah kan? Walaupun Yaman tu negara Arab, tapi di bawah penguasaan Farsi. Jadi dekat situ tu, kat Yaman tu, ada orang-orang Farsi duduk kat situ, yang asal mereka ni, asal keturunannya adalah Farsi, tapi duduk dekat negara Arab Yaman. Antara yang Farsi yang duduk dekat Yaman ni adalah Fairuz. Ni sahabat Nabi, Fairuz Ad-Dailami. Fairuz Ad-Dailami ni di situ tu dia dengar pasal Islam, peluk agama Islam, dan dia pergi hijrah ke Madinah, berjumpa dengan Nabi SAW. Dia tu, lepas dia tu anak dia. Anak dia tu nama Abdullah bin Fairuz. Inilah cerita dia. Yang disebut Ibnu Ad-Dailami tu anak dia lah kan? Jadi anak dia tu adalah tabi'in, bukan sahabat. Ibnu Dailami ni berkata, timbul keraguan di dalam hatiku berkenaan dengan qadar. Yang ni konsep qada-qadar lah ni Jadi kita masih lagi cerita berkenaan dengan satu perkara penting dalam keimanan, iaitu percaya kepada takdir. Jadi dia ni timbul persoalan, takdir ni lagu mana takdir ni? Bila timbul tu, lalu aku bimbang perkara itu akan merosakkan agamaku dan urusanku. Dia lu fikir takut-takut rosak akidah aku ni. Kalau tolak konsep takdir ni, itu memberi kesan kepada akidah. Maka timbul satu benda dalam hati dia, tak apa sedap. Maka aku menemui Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni sahabat Nabi kan? Kita bisa dengar sahabat Nabi nama Ubay bin Ka'ab. Inilah cerita dia. Jadi dia pergi jumpa dengan sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab, lalu berkata, wahai Aba Al-Munzir. Ini kebiasaan bagi orang Arab Orang Arab ni dia suka panggil orang itu dengan panggilan dia dengan nama anak dia. Abu Al-Munzir maksudnya bapa kepada Al-Munzir. Dia kata, timbul dalam hatiku satu keraguan tentang qadar ini. Hati aku ni rasa ragu-ragu je konsep takdir ni. Lalu aku bimbang akan keselamatan agamaku dan urusanku. Jadi aku bimbang lah, aku ni punya status akidah ni macam mana. Dan oleh itu ceritakanlah kepadaku sesuatu mengenainya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepadaku dengannya. Tolong bagi tahu kat aku boleh tak? Mudah-mudahan aku faham lah. Dia timbul satu benda tak sedap dalam hati dia tentang konsep takdir tu. Maka dia pergi tanya kepada sahabat Nabi. Zaman dulu senang lah, jumpa sahabat tanya sahabat. Kita hari ni tanya ustaz kot. Ustaz pun kadang benda tu boleh pakai pula. Kau tu pula kan. Jadi pergi jumpa sahabat. Jadi sahabat dalam kes hadis ni adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau pun berkata, Ubay pun menjelaskan. Ubay bin Ka'ab ni dia bagi tahu. Cuma dia kata ni, dia tak cakap bahawasanya dia dengar daripada Nabi. Dia terus berkatalah, Ubay bin Ka'ab kata, sekiranya Allah mengazab seluruh penduduk langitnya dan penduduk buminya, nescaya dia mengazab mereka dalam keadaan dia tidak menzalimi mereka. Jadi dalam perkataan Ubay bin Ka'ab ni, dia kata kalau Allah Ta'ala nak bagi azab pada segala penduduk di langit dan di bumi, itu tu kita tak boleh nak kata Allah Ta'ala ni zalim, tak boleh. Contohlah kita duduk hidup atas muka bumi ni, Allah Ta'ala nak bagi azab, bagi hancur, tak buat salah pun kan. Tapi Allah Ta'ala tetap nak memberikan azab kepada kita, sama ada kita yang berada di bumi ataupun di langit. Yang tu kita nak kata Allah Ta'ala zalim, tak boleh. Tu asal makna tu kan. Yang ni yang debat antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah ni. Mu'tazilah dia letak satu kepercayaan Tuhan itu wajib melakukan keadilan. Ini Mu'tazilah kan. Ahli Sunnah kata tak, Tuhan itu tidak wajib melakukan keadilan, tetapi Allah Ta'ala tak buatlah kezaliman. Macam itulah maksudnya kan. Sebab dia faham ni orang bergaduh akidah semua ni, tak ada apa-apa sebenarnya kan. Dia nak bagi tahunya kalau Allah Ta'ala wajib melakukan keadilan, bermaksud Allah Ta'ala terikat dengan undang-undang kan. Kalau Allah Ta'ala terikat undang-undang, maksudnya ada yang lebih hebat daripada Allah lah, itu undang-undang. Tu je asal kan. Dia nak dapat begitu je. Mu'tazilah kata Tuhan itu wajib melakukan keadilan. Ahli Sunnah kata yang tu secara tak langsung kau dah kata Allah Ta'ala tu lemah, sebab di sana ada yang lebih hebat daripada Allah, iaitu undang-undang. Kewajipan yang Tuhan buat, Tuhan buat undang-undang, lepas tu Tuhan tertakluk kepada undang-undang yang dibuat.
Macam itulah. Kan? Ahli Sunnah kata tak boleh lagu tu. Kan? Tuhan itu tidak terikat dengan apa-apa. Dia adalah dia lah. Tu asal dia. Maka tidak wajiblah Allah Ta'ala melakukan keadilan. Ini main logik Ni orang Mu'tazilah dengan orang Syairah suka lah berdebat macam ni dulu. Sebab benda logik ni, orang yang biasa dengan logik boleh lah. Orang tak biasa logik tak faham kan. Dan sekali penilalat. Sebab tu kadang perdebatan macam ni biar kepada orang yang ahli dah lah. Yang tak pandai tu tak payah masuk lah kot. Orang pening kepala je. Elok-elok nak faham Tuhan jadi tak faham balik. Kan? Dia macam orang duk bahas Allah Ta'ala sifat 20 tu lah. Wujud artinya ada, lawannya tiada kan. Orang yang tak biasa dengan ilmu logik, orang biasa dengan ilmu mantik, orang biasa ilmu falsafah, tak apa pergi bahas lagu tu. Tapi Mamat tu baru masuk Islam hari tu baru. Hari tu masuk Islam, hari tu baru mengucap. Kita pergi syarah dah, kena mengaji sifat 20. Dia pun tak, apa dia pula 20 ni? Dia pening kat situ pula. Apa dia? Yang pertama tu wujud. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Member tu bahasa Melayu pun tak apa nak lepas lagi. Kan? Dia kata lah ada, berlawan pula. Berlawan dengan siapa pula? Ada ke tak ada sebenarnya? Kan jadi penilalat habis. Datang perdebatan perbahasan sifat 20 ni adalah debat dengan Mu'tazilah. Apabila Mu'tazilah tu dia dah bahas Allah tu ada. Ada. Lepas tu ada Allah Ta'ala tu pula lagu mana? Sudah. Lagu mana pula nak bahas tu kan? Jadi susah lah. Jadi bila Mu'tazilah ni dia datang duk bangkit benda macam ni, itu yang timbul Asy'ariyah. Sebab bila Mu'tazilah dia main dengan akal, makanya Asy'ariyah pun main dengan akal juga. Orang-orang Salafi ni dia tak ada istilah-istilah gaduh akal-akal je ni. Ada-ada lah. Nak fikir apa ada. Kan? Dia memang kita tak nafikan. Konsep ada ni dia ada dalam istilah falsafah dia panggil tasykik, tahap. Allah Ta'ala ada, kita pun ada. Apa beza ada kita dengan Allah Ta'ala ada? Gitu dia debat dia. Ada kita ni nampak cokoh ni lah. Ni nampak dia cokoh. Ada warna, ada bentuk. Itulah ada kita Tuhan. Istilah dia panggil tasykik. Kan? Kewujudan tu dia ada tahap dia. Jadi tahap kewujudan Allah tu lagu mana, tahap kewujudan kita lagu mana. Sebenarnya anda rasa dalam bahasa Melayu ni pun dah jelas. Kita ada perkataan ada dan kita ada perkataan maha. Betul tak? Maha ada. Kalau dengar, maha mendengar. Kan? Sebab kalau kita sebut dengar, ni lah, ada telinga, ada gegendang, ada suara, ada bunyi. Tapi kalau Tuhan, Melayu ni dia guna perkataan maha mendengar. Dan orang Melayu ni otomatik dia faham bila sebut maha mendengar ni, maksudnya dia tak macam kita ni. Ada cara dia lah. Kan? Sebenarnya dengan penggunaan bahasa Melayu tu untuk nak fahamkan konsep Allah Ta'ala tu senang dah. Tapi kita pergi masuk juga perdebatan. Last sekali elok faham jadi tak faham balik. Tapi anda tak nafikan kalau orang nak belajar, bagi orang yang terdebat dengan wacana falsafah, okey. Sebab dia memang ada benda tu. Macam anak ni, anak antara orang terjebak wacana falsafah, anak suka baca buku falsafah. Dan anak suka dengar orang duk bincang falsafah, perkataan tasykik, wujud, wujudiyah, mahiyah, apa benda semua tu. Kalau anda bahas ini tak faham tu. Tapi orang mengaji falsafah dia faham lah. Dia ada wujudiyah, dia ada mahiyah. Wujud tu pula kategori wujud. Sebab tu bila ada orang mengaji Islam, dia pernah tanya anak soalan, Allah tu apa? Anda bagi jawapan, Allah itu Tuhan, Allah Ta'ala adalah zat yang maha wujud. Anda guna istilah maha wujud. Itu jawapan anak lah. Sebab anda fikir orang Melayu dah ada perkataan maha tu. Bila sebut dengar dengan maha dengar lain. Maha mendengar, maha mendengar. Melihat, maha melihat kan. Orang Melayu otomatik boleh faham. Bila sebut maha mesti beyond. Tahap akal kita tak mampu nak fikir dah. Kan? Tapi kalau kita sebut dengar, dia ada nampak. Nampak dengar, ada telinga, ada gegendang. Melihat, ada mata, ada benda yang dilihat, benda tu dibentuk. Betul tak? Ini dalam bahasa Melayu. Betul anda dah fikir sebenarnya bahasa Melayu pun sudah memadai kita untuk nak faham akidah menggunakan perkataan itu. Macam tu lah. Cuma kita mewajibkan orang belajar sifat 20. Anda tak nafikan kalau kita nak mewajibkan belajar sifat 20 bagi orang terjebak dengan wacana-wacana falsafah. Tapi orang masuk Islam kau wajibkan, mampus dia. Dia lagi dia keliru. Dia tak masuk lain sebab dia tak faham. Tambah pula kita ni mensyaratkan kepada dia dalam bahasa kita, bukan bahasa dia. Orang Cina kadang bawa masuk Islam cakap Melayu pun tak pernah fasih. Kita pergi ajar dalam bahasa Melayu, bukan ajar dalam bahasa Cina dia. Belas kali logik Cina dia dengan bahasa Melayu kita ni tak masuk tu kadang-kadang. Orang ni kan dia ada logik bahasa. Orang macam anda ni, logik kuat anda ni bahasa Melayu. Tapi bila anda baca kitab, logik anda kuat bahasa Arab. Kalau anda baca kitab, bila kita baca istilah tu, terjemahan bahasa Melayu tak faham. Tengok dari perkataan Arab apa faham. Ada orang ni pula logik dia bahasa Inggeris. Ada kan? Dia kalau dia menulis, dia mesti kena bahasa Inggeris. Kalau suruh menulis bahasa Melayu, tak boleh menulis. Kalau dia tulis tak sedap. Bila kita speech writer, kita tulis kadang-kadang, orang politik ni, dia tulis bahasa Inggeris. Dia bagi kat kita, dia suruh kita hurai balik dalam bahasa Melayu untuk dia cakap dalam bahasa Melayu. Anda jumpa lah orang macam tu. Kita kenapa bahasa Inggeris tulis bahasa Melayu, tengok macam bahasa Melayu okey. Rupa-rupa logik dia bahasa Inggeris. Jadi ada orang macam tu. Sebab tu kadang otak dia bahasa Inggeris. Buat macam mana? Sebab tu kadang kita sembang orang ni, bila ada benda-benda berat, dia keluar bahasa Inggeris, dia tak keluar bahasa Melayu. Sebab logik dia. Mamat tu Cina, baru masuk Islam. Kita pergi ajar sifat 20 bahasa Melayu. Elok-elok faham jadi tak faham balik.
Jadi kalau orang kata wajib belajar sifat 20, ana tak nafikan wajib itu bagi orang yang terjebak wacana falsafah, untuk elak daripada menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tapi bagi orang Muslim Islam ni jangan kata wajib kat dia, sebab takut-takut cerita lagi keliru, lagi pening lalat dia kan. Sebab tujuan orang kata wajib ni nak elak daripada menyamakan Allah dengan makhluk tu je kan. Sebab Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Pada anak bahasa Melayu tu dah okey dah. Gunalah perkataan Allah ni apa? Allah tu zat yang maha wujud. Saya tak lah kan? Sebab manusia ni wujud, Tuhan maha wujud kan? Itu anda punya pandangan lah. Tapi memang wacana ni dulu memang gila-gila dah bergaduh. Berada apa? Kalimun nas biqadri kulihim. Cakap dengan orang ni kadar akal dia, kata Nabi kan. Kalau kita nak pergi dakwah non-Muslim, kita pergi buat logik-logik ilmu kalam, tak masuk Islam. Dia kena guna logik lain. Macam Dr. Zakir Naik. Berapa ramai orang Islam kat tangan dia, pada hari tu salafi kuat. Betul tak? Dr. Zakir Naik tu ratusan ke ribu tau masuk Islam kat tangan dia kan. Tapi dia tu bukan ahli teologi, dia bukan ahli ilmu kalam kan. Sebab apa? Sebab logik dia tu bukan logik yang orang nak bahas ilmu kalam tu kan. Itu menyebabkan orang boleh masuk Islam. Okey, kita tengok sini balik Jadi beliau pun berkata, beliau di sini merujuk pada Ubay bin Ka'ab. Dia kata sekiranya Allah mengazab seluruh penduduk langitnya dan penduduk buminya, nescaya dia mengazab mereka dalam keadaan dia tidak menzalimi mereka. Berikan gambaran Allah Ta'ala ni tidak wajib melakukan keadilan, terpulang kepada Allah. Tapi yang pasti Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Itu je lah kan. Dan sekiranya dia merahmati mereka, nescaya rahmatnya itu lebih baik bagi mereka daripada amalan-amalan mereka. Allah Ta'ala kalau bagi rahmat, syukur Alhamdulillah lah. Sebab kadang-kadang Allah Ta'ala bagi rahmat lebih daripada kebaikan kita lakukan. Sebab tu ada orang pernah bersembang dengan Ana pernah cakap kat dia, Ana kata kita jangan tuntut keadilan Allah. Sebab kalau kita tuntut keadilan Allah, semua kita tak layak masuk syurga. Kita fikir balik, Allah Ta'ala bagi kita roh dan nyawa. Kalau lah kita nak tuntut keadilan, kita kena bayar balik apa yang Allah Ta'ala dah bagi pada kita. Apa yang kita amalkan itu padan ke dengan apa Allah Ta'ala bagi? Tak padan. Kita jangan tuntut keadilan Allah, tetapi mohonlah rahmat dan kasih sayang Allah. Kita mohon rahmat, makanya kalau kita amalan tak banyak pun boleh masuk syurga. Sebab masuk syurga ni dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi dalam gambaran hadis ni digambarkan Allah Ta'ala memang memberi rahmat kepada manusia. Apabila Allah Ta'ala bagi rahmat, kita gandingkan dengan amalan kita, sudah pasti rahmat Allah melebihi daripada amalan kita kan. Sebab tu ana cakap kat kawan-kawan pun, jangan tuntut keadilan Allah, tapi mohonlah rahmat dan kasih sayang Allah. Sekiranya engkau memiliki emas sebesar gunung Uhud atau seumpama gunung Uhud yang engkau infak di jalan Allah, amalan itu tidak akan diterima daripadaku sehingga engkau beriman dengan qadar. Tengok, kita infak duit banyak macam mana pun, selagi mana kita kafir, tak ada apa faedah. Asasnya adalah kafir lah. Kalau kita ni kafir, makanya kita infak, ada tak nilai di sisi Allah Ta'ala? Ada. Bermaksud syarat untuk amalan kita diterima itu mesti iman terlebih dahulu. Kalau kita tolak konsep qadar, kita tolak konsep takdir, kafir lah. Kalau kafir, infak banyak macam mana pun, ada nilai tak di sisi Allah? Tak ada nilai dah. Jadi gambaran daripada hadis ni nak bagi tahu kepada kita, kita ni dalam melakukan kebaikan mesti diikat dengan iman, barulah ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka engkau mengetahui bahawa apa-apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan tersilap daripadanya, dan apa-apa yang ditakdirkan tersilap daripadanya tidak akan menimpamu. Tuhan ni kalau dia buat satu benda tu pada kita, itu bukan satu kesilapan. Iyalah tu, kita je tak tahu. Kita je rasa silap, padahal dia tak silap, kita je tak tahu. Terimalah hakikat, pengetahuan kita terbatas. Kadang Tuhan ni buat satu benda, kita bersoal, kenapa? Kita dah tanya kenapa, sebab tak erti je. Tapi kalau kita erti, betul dah lah Tuhan buat lagu tu. Anak yang kecil, masa kecil tu dia tak boleh makan telur. Dia makan telur tu nanti kulit dia jadi macam apa, menanah, pulau nanah anak masa kecil lah. Sekarang dah besar dah, makan telur banyak pun okey dah. Anak ni bawa, yang anak kecil ni pergi dekat kedai mamak. Naik kedai mamak tu dia adalah telur rebus dia letak tu kan. Kita minum, kita makan. Lepas tu anak ni minta nak telur rebus, anak tak bagi. Takkan nak bagi kot, sebab kita tahu kalau dia makan nanti kulit dia jadi nanah kan. Dia tak bagi, minta lagi. Budak tu cakap kuat-kuat pula, anak-anak ni telur. Orang dah tengok kan anak tak bagi. Anak dah fikir, dia dah rasa aku ni salah. Anak rasa lah, orang tu tengok anak dia macam kata kedekut ayah ni, telur sebutir pun tu dia nak bagi. Anak dah rasa, dia fikir lagu tu. Tapi sebenarnya dia tak tahu yang anak tahu masalah anak-anak. Jadi disebabkan anak tahu masalah anak-anak, nampaknya anak ni macam zalim lah, tak bagi telur pada anak-anak. Tapi kalau dia tahu apa yang anak tahu, dia pun serupa je buat keputusan tu. Betul tak? Jadi maksudnya ada benda orang tengok pada kita, dia tak tahu apa yang kita tahu, apatah lagi Allah Ta'ala. Sebab tu kadang berlaku tu, kenapa kita dah bersoal, sebenarnya kita tak tahu je. Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Ingat situ je kan. Kalau kita Allah Ta'ala mengetahui ada benda ni kot, kalau kita bikin lagu tu selesai lah. Sebab dalam hadis ni bagi tahu, apa-apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan tersilap daripadanya. Orang Melayu ni dia ada satu perkataan,
adalah hikmahnya. Timpa musibah mungkin ada hikmahnya. Anda rasa perkataan tu bagus dah untuk kita nak memahami takdir, untuk menyelamatkan diri kita daripada menyalahi takdir, kan? Perkataan orang Melayu tu cantik dah. Dia adalah dakwah cara orang dulu tu, kan. Dia orang dulu ni ada hikmah dia juga. Mungkin kita je tak perasan. Cuma cara orang dulu macam kenapa tak boleh ketik kuku waktu malam? Orang dulu, kan. Ni fatwa orang dulu belaka ni. Kita fikir apa masalah ketik kuku waktu malam? Orang dulu ni ketik kuku ni timbul kebelakangan ni je. Kita tolak 40 tahun 50 tahun sebelum ni pakai pisau belit. Ana duduk kat kampung, kat Kelantan, tempat Ana dilahirkan, lah rumah atuk Ana ni sempat zaman pakai pelita ayam. Atuk ni bila nak potong kuku pisau belit. Jadi kalau orang tua kata jangan potong kuku waktu malam, cuma dia tambahlah bid'ah dia tu. Nanti atuk matilah, ayah matilah apa. Tu cara dia lah. Kalau pisau belit pakai pelita ayam, kalau potong kuku ni boleh potong jari. Betul tak? Dia tu hikmah orang tua lah. Kebijaksanaan orang tua dulu. Lagu mana tu Allah Alam lah dia boleh fikir tu. Jangan duduk atas bantal. Takut bisul. Tak, kita duduk atas bantal. Bantal duduk ke kabu. Kalau bantal ke kabu duduk, pecah bantal tak nak tidur lagu mana. Tentu kata hikmah orang tua, kan. Dia tak panggil fatwa, dia panggil petua. Sebab Tuhan buat ni dalam hadis ni beritahu apa-apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan tersilap daripadanya, dan apa-apa yang ditakdirkan tersilap daripadanya tidak akan menimpamu. Tuhan ni dan dia buat kat kita ni mesti betul. Kita je tak tahu. Makanya kalau berlaku satu benda yang kita tak faham, kita buat satu ayat dia, ada hikmah di sebaliknya. Sebab kalau tak ada perkataan itu, nanti kita sangka buruk dengan Tuhan, kan? Yang ni kebijaksanaan orang-orang tua lah. Dan sesungguhnya jika engkau mati bukan di atas pegangan ini, yakni menolak konsep takdir, nescaya engkau akan masuk ke dalam neraka. Nampak? Jadi maksudnya dalam hadis ni menggambarkan kepada kita, kalau orang tu tolak konsep takdir, kafir. Siapa yang tolak konsep takdir, orang tu terkeluar dari Islam. Sebenarnya ini adalah perkataan daripada sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Cuma menarik dalam cerita ni, beliau menyambung Ubay bin Ka'ab ni. Dia bagi tahu kepada Ibnu Ad-Dailami itulah. Kan asal cerita ni Ibnu Ad-Dailami. Dia pergi tanya Ubay bin Ka'ab berkenaan dengan takdir ni. Jadi Ubay bin Ka'ab jawab lagu ni. Dia bagi jawapan lagu ni. Cuma dia sambung, dia kata, dan tidak mengapa untuk engkau menemui saudaraku Abdullah bin Mas'ud untuk bertanya kepadanya. Ubay bin Ka'ab gini. Cuba pergi tanya Abdullah bin Mas'ud pula. Kita pun kena macam tu, tanya ustaz bagi jawapan, tak cuba tanya ustaz lain pula. Macam tu lah misalnya, kan. Kita tanya orang lain pula. Tanya pula sahabat Nabi yang kedua, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya dia nak bagi apa jawapan dia tu kuat. Janganlah kau tanya aku je, tanya kat orang lain. Supaya kalau kau dapat jawapan yang konsisten, kuat lah tu. Itulah misal kurang lebih macam tu lah, kan. Dan inilah asas untuk menentukan sesuatu penceritaan itu kuat apabila sesuatu cerita yang sama dengan lafaz yang sama datang daripada orang yang pelbagai. Kuat lah tu. Yang anda dah cerita dalam ilmu hadis ada konsep mutawatir. Kan? Apabila Al-Quran dibacakan oleh Nabi SAW, dia dengari oleh 10 orang sahabat Nabi lebih. Lepas tu sahabat Nabi dengar, dia baca sebiji macam dibaca oleh Nabi SAW. Seorang sahabat Nabi yang pertama pula, dia pergi baca dengan perkataan yang sama, dia dengari lebih 10 orang. Dan 10 orang tabi'in tu pula, dia pergi baca sebiji macam dibaca oleh sahabat. Begitu juga pada sahabat yang kedua, yang ketiga, keempat, kan. Sampai hari ni, sampai kita baca Quran, itulah perkataan dia, itulah ayatnya, itulah bilangannya, datanglah dunia mana pun, dia panggil mutawatir. Cerita yang meyakinkan adalah seorang orang ni Quranis, orang yang tak percaya hadis, tapi dia kata agama ni hanya Al-Quran, tak pakai hadis. Bila dia sembang kan, dia tanya soalan pada anak. Asal dia tanya, dia kata Taurat dan Injil itu diturunkan kepada Bani Israel ke ataupun kepada semua manusia? Dia kata Taurat Injil ini diturunkan kepada kaum Bani Israel je. Berasal pada hadis Nabi SAW kata, yub'athu al-anbiya liqaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi kafatan. Para nabi dahulu diutuskan untuk kaum tertentu. Aku diutuskan kepada semua manusia. Itu jawapan anak. Dia kata tak. Sebenarnya Quran tu bagi tahu Taurat Injil kepada semua manusia. Ayuh, Muhammad ni. Dia pun pergi buka surah Al-Imran, dia tunjuk pada anak baca. Dia baca terjemahan. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, dia dah salah faham. Sebab bila ada alif lam, itu merujuk pada khusus. Yang dalam tata bahasa Inggeris ada the tu. Maka demikian juga dalam bahasa Al-Quran, bila guna perkataan ada alif lam. Alif lam tu dia panggil makrifah lah. Jadi dia tak boleh jawab. Lepas tu dia pergi sebut pula, dia tanya soalan. Dia kata konsep syahadah yang ada dalam Al-Quran ni hanya la ilaha illallah je. Tidak ada Muhammad Rasulullah. Dia pergi ke situ tu. Kita kata kenapa pula? Sebab dia kata Quran sebut syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah Ta'ala kata telah bersaksilah oleh Allah, malaikat dan orang-orang yang diberikan ilmu melaksanakan keadilan bahawasanya tiada Tuhan kecuali dia. Jadi maksudnya syahadah tu la ilallah je lah. Dia berhenti kat situ. Muhammad Rasulullah tak ada. Dia kata kalau ada pun yang sebut orang munafik. Dalil dia buka surah Al-Munafikun. Dia kan geng Quranis, dia ikut Quran lah. Dalam surah Al-Munafikun tu kan ada cerita orang munafik pergi jumpa Nabi SAW. Dia orang kata, kami bersaksi yang kau tak adalah Rasul.
Yang kata tu orang munafik. Lepas tu dia kata kalau yang bersaksikan Muhammad dan Rasulullah itu orang munafik kan? Loh, kau tu pula. Di situ. Sebab asal cerita ayat tu kan, apabila orang munafik dia nak tunjuk macam dia tu ikut Nabi SAW, maka dia katalah kami bersaksi engkau adalah Rasulullah, padahal dia tak beriman pun. Itulah konteks cerita tu. Jadi dia pergi faham pula siapa yang syahadah Muhammad Rasulullah munafik. La ilaha illallah, awak lah jadi lagu tu geng-geng ni kan. Alah jumpa, ush, gila banyak ni, tidak sikit gila ni. Kita fahamlah dia punya kedangkalan dia tu kan, cuma mempengaruhi kita dengan kedangkalan dia. Anda ada fikir balik, dia kata syahadah ni adalah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah tu kalau ada syahadah itu orang munafik, kata dia. Anda pun tanya soalan, kenapa bikin lagu tu? Dia kata konsep syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu datang daripada hadis, bukan datang daripada Quran. Dia tak nak pakai hadis, nak pakai Quran. Jadi anda nak fikir, dalam Quran tak ada cerita sembahyang zuhur 4 rakaat. Dalam Quran mana ada cerita rakaat sembahyang? Ada? Tak ada. Anda pun tanya dia, sembahyang ke tak? Oh, dia kata sembahyang. Sembahyang zuhur, sembahyang. Zuhur 4 rakaat. Dia kata sembahyang zuhur 4 rakaat. Anda kata tahu mana sembahyang zuhur 4 rakaat kalau kau tak pakai hadis? Tu asal anda sebenarnya ke situ, logik anda tu. Kalau kau sembahyang zuhur 4 rakaat, kau tahu mana zuhur tu 4 rakaat? Sebab kalau kau pergi pada Quran tak ada sebut 4 rakaat. Tak ada, memang cari tak jumpa. Yang kita tahu sembahyang zuhur 4 rakaat ni hadis. Itulah. Dia kata kita boleh tahu sembahyang zuhur 4 rakaat ni turun-temurun. Turun-temurun hujah dia. Contoh dia kata macam sambal belacan. Turun-temurun sambal belacan ni dalam Melayu. Yang tu tak ada siapa bagi tahu, kita tahu. Sebab turun-temurun sambal belacan adalah Melayu. Kalau ada orang kata kalau orang kata sambal belacan ni Arab, mesti tak betul. Dan kita tahu sambal belacan tu dalam Melayu turun-temurun. Dia hujah turun-temurun lah pula. Dia perkataan dia turun-temurun. Anda dengar masa tu otak anda cepat sikit lagi. Sekarang dah lembab dah. Anda kata, pernah tak kita fikir syahadah ni turun-temurun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Turun-temurun start zaman Nabi sampai sekarang, turun-temurun bila sebut syahadah mesti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan turun-temurun daripada dulu sampai sekarang, syahadah ni kalau la ilaha tanpa Muhammad Rasulullah kafir. Lagu mana? Dia tu tadi jawab. Sebab dia mengaku di Islam dan kata Islam yang betul ikut Quran. Tiba-tiba ikut Quran sembahyang zuhur 4 rakaat turun-temurun. Makanya anda gunalah argument turun-temurun. Anda kata turun-temurun syahadah la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah kafir. Pergilah dunia mana pun. Pergi dunia Syiah ke, pergi dunia Sunni ke, pergi zaman Nabi ke, mari zaman kita ke, pergi negara Arab ke, pergi negara Pakistan ke, mari Malaysia ke, mesti syahadah ni ada la ilaha, mesti ada Muhammad Rasulullah. Betul tak? Kalau tak ada Muhammad Rasulullah kafir. Kalau Syiah berat lagi, dia tambah lagi lain. Tolak pula Ali, orang lagi kafir kalau boleh ke Syiah. Lagu mana? Kita boleh jawab dia diam. Bila satu cerita tu dia dah banyak orang dah bercakap, benda tu boleh dipercayai. Bila Nabi baca Quran, dia dengari oleh ramai. Lepas tu yang ramai tu pula lagi baca, lagi ramai dengar, dan benda tu kalau kita dengar sama je bacaan dia. Dekat Malaysia pun bacaan Quran macam tu, kita pergi dekat India pun baca Quran macam tu, kita pergi Pakistan pun baca Quran macam tu, kita pergi Iran tu pun baca Quran macam tu. Iran tu Syiah lah, berasal lah Syiah dia tu. Kita masuk majlis Syiah pergi ambil satu Quran buka, serupa Quran kita je. Itulah menjadi bukti bahawasanya Quran itu adalah tidak diselewengkan. Tapi kalau kita tanya Bible, lain dah. Betul tak? Banyak usaha. Jadi maksudnya apabila satu penceritaan dan orang yang bercerita itu adalah ramai dan konsisten, dia telah menambah lagi keyakinan kita terhadap cerita itu. Maka demikian juga dalam hadis kita baca ni, Ubay bin Ka'ab dia bagi satu jawapan. Cuma lepas bagi jawapan dia kata nak pergi tanya pula kawan aku yang lain pula. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Maka aku menemui Abdullah ni, Ibnu Ad-Dailami ni, dia jumpa Abdullah bin Mas'ud, lalu bertanya kepadanya, kemudian beliau menyatakan perkara yang sama seperti yang dikatakan oleh Ubay. Dia bagi jawapan sama macam yang Ubay bagi jawapan. Beliau berkata kepadaku pula, dan tidak mengapa untuk engkau menemui Huzaifah. Abdullah bin Mas'ud pun dia bagi jawapan dah. Bila dia dengar, sama dengan Ubay bagi jawapan. Tetapi Abdullah bin Mas'ud kata gini-gini, kau pergi dengar pula dengan Huzaifah bin Al-Yaman. Okey, maka aku menemui Huzaifah, lalu bertanya kepadanya, kemudian beliau berkata seperti yang dikatakan oleh mereka berdua. Sama juga jawapan dia. Lagi kuat dah tu, kan? Maknanya lagi kuat. Beliau berkata, pergilah menemui Zaid bin Sabit, lalu bertanyalah kepadanya. Berapa sahabat Nabi tu? Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Huzaifah bin Al-Yaman, yang keempat Zaid bin Sabit. Jumpa Zaid bin Sabit. Bila jumpa Zaid, maka aku menemui Zaid bin Sabit, lalu bertanya kepadanya, kemudian beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nampak poin dia? Maksudnya, 3 orang sahabat Nabi tu, dia sebut bukan dengar daripada Nabi, tetapi yang dengar daripada Nabi tu Zaid bin Sabit. Dan dia bagi jawapan sama, tengok. Dalam hadis tu, aku mendengar Rasulullah bersabda, sekiranya Allah mengazab seluruh penduduk langitnya dan penduduk buminya, nescaya dia mengazab mereka dalam keadaan dia tidak menzalimi mereka. Dan sekiranya dia merahmati mereka, nescaya rahmatnya itu lebih baik bagi mereka daripada amalan-amalan mereka sampai habis. Kan sama dengan atas.
Maksudnya kat sini kita nampak mauquf ni, maksudnya sahabat Nabi bercakap yang tidak disandarkan kepada Nabi ni 3. Tetapi seorang dia sahabat Nabi yang disandarkan kepada Nabi SAW, Zaid bin Sabit lah. Faham jalan sanad tu kan? Sanad Zaid bin Sabit. Ana buat pertemindak kat bawah dah tu. Cuba tengok tu kan. Semua tu kita pergi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ni masa Rasulullah sebut perkataan ni kan, yang dengar tu Zaid bin Sabit. Tapi sebelum Zaid bin Sabit tu, ana buat 3 situ. Ubay bin Ka'ab, Huzaifah, Abdullah bin Mas'ud. Nampak? Maksud dekat sini, yang dengar daripada Nabi hanya Zaid bin Sabit. Yang 3 orang tu dia bukan dengar daripada Nabi SAW. Tapi perkataan tu sama kan? Macam diungkap oleh Nabi SAW. Maka kita boleh menjangkakan sebenarnya Ubay bin Ka'ab, Huzaifah bin Al-Yaman, Abdullah bin Mas'ud, dia dengar daripada Zaid bin Sabit. Yang Zaid bin Sabit tu dengar daripada Nabi SAW. Jadi maknanya sahabat dengar daripada sahabat lah. Sebab 3 sahabat Nabi tu, Ubay bin Ka'ab, Huzaifah, Abdullah bin Mas'ud tu sahabat. Zaid bin Sabit tu sahabat juga. Kemungkinan 3 sahabat Nabi dia tak dengar terus daripada Nabi, tetapi dia dengar daripada sahabat Nabi yang lain. Yang ni lah yang anda dah cerita sebelum ni berkenaan dengan Abu Hurairah bila menceritakan satu hadis yang mana cerita kandungan itu di awal Islam, sedangkan Abu Hurairah ni dah lewat. Kita baca hadis yang cerita Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapa riwayat hadis ni? Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dia yang meriwayatkan hadis yang Nabi Muhammad SAW naik Gua Hira, jumpa dengan Jibril, ajak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu kan. Jadi kalau lah Aisyah riwayat, persoalannya Aisyah ada ke masa tu? Tak ada. Jadi macam mana Aisyah boleh cerita? Di sinilah ada kemungkinan Aisyah ni mungkin dia dengar daripada sahabat Nabi yang lain. Mungkin dia dengar pada Abu Bakar yang ada pada masa tu. Ataupun mungkin juga dia dengar daripada Nabi SAW sendiri cerita. Suami dia sendiri. Maksudnya sahabat Nabi, kalau dia cerita satu kejadian yang dia tak ada di tempat itu, kemungkinan dia dengar daripada sahabat Nabi yang ada di situ. Yang ni lah cara nak tolak faham Syiah. Sebab Syiah selalu duk klaim. Dia kata macam mana Abu Hurairah boleh cerita satu hadis yang begitu banyak, sedangkan dia hidup dengan Nabi ni 4 tahun je. Yang dia agak lewat kan, masuk Islam 4 tahun kemudian Nabi pun wafat. Tiba-tiba paling banyak cerita hadis Nabi SAW. Jawapan kita, Abu Hurairah radhiyallahu anhu memanglah dia cerita hadis yang banyak sebab dia dengar daripada sahabat Nabi yang lain. Mungkin dia dengar pada Abu Bakar, dia dengar daripada Umar. Jadi Abu Bakar ni tak ceritalah. Buat apa nak cerita sebab Abu Hurairah ceritalah. Jawab kita ni. Jadi asal hadis yang dengar daripada Nabi SAW ni adalah Zaid bin Sabit. Adapun sahabat Nabi yang 3 tu, Ubay bin Ka'ab, Huzaifah dan Abdullah bin Mas'ud, dia tidak dengar terus daripada Nabi SAW. Tapi kita letak satu tanggapan, mereka ni dengar daripada Zaid bin Sabit, yang Zaid bin Sabit tu dengar daripada Nabi SAW. Tu asal kan. Okey, sebenarnya komentar tu anda dah tulis kat situ. Istishhad. Beriman dengan Al-Qadar salah satu dari rukun iman, seperti mana dalam hadis Jibril. Kita dah cerita sebelum ni, kisah Jibril AS datang berupa-rupa manusia. Cerita tu sebenarnya daripada berapa orang sahabat? Abu Hurairah 1, Umar, Abdullah bin Umar. Lepas tu yang atas tu ada 3 sahabat, Abu Malik, Abu Amir dan Amir. Berapa dah kat situ? Kita pun dalam hadis ni dia cerita pasal, hadis Jibril ni cerita tentang beriman dengan Al-Qadar. Hadis yang atas ni pula dia menjelaskan berkenaan dengan konsep Al-Qadar. Sahabat Nabi yang cerita dekat atas tu pula 4 sahabat. Yang pertama adalah Ubay bin Ka'ab, yang kedua Huzaifah bin Al-Yaman, yang ketiga Abdul Mas'ud, yang keempat adalah Zaid bin Sabit. Tambah pula dekat sini berapa pula? Tapi apakah cerita yang kedua ni adalah sama dengan cerita di atas? Bukan. Dia 2 cerita yang berbeza. Tetapi dalam 2 cerita yang berbeza tu ada kesamaan, iaitu konsep takdir. Apa sini ni? Sini dah ada 6. Jadi 6 tambah 4 10 sahabat Nabi. Mutawatir. Jadi konsep Al-Qadar tu dia panggil mutawatir. Inilah dia panggil mutawatir maknawi dia panggil. Sebab dia satu istilah mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi ni bacaan yang sama, situasi yang sama, keadaan yang sama, tempat yang sama, lafaz yang sama. Itu dia panggil mutawatir lafzi. Tapi yang ni kan 2 keadaan berbeza, 2 penceritaan berbeza. Antara cerita pertama, cerita yang kedua ni kan berbeza kan. Yang atas tu konsep takdir. Yang kedua ni kisah rukun iman. Ini makan hadis Jibril kan. Tapi yang tu 4 sahabat, yang ni 6 sahabat pula. Jadi kita terus faham yang ini bukan mutawatir lafzi, tetapi dia mutawatir maknawi. Sebenarnya ramai lagi sahabat Nabi ni. Ali bin Abi Talib pun ada riwayat. Yang ketiga tu lah. Yang tu kita bincangkan datang lah. Wallahu a'lam.